Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Selamat kembali di channel Nurhayyan Othman. Rehan makamkan orkid yang berkembang di bulan Jun. Ini adalah Cymbidium Finlaysonianum. Berbunga lagi di bulan Jun. Alhamdulillah. Pokok ni tak besar kawan-kawan. Tapi dah boleh berbunga. Ada juga ni Papilionante, tak tahu ID. Ni wangi bunga ni. Selamat petang kawan-kawan. Hari ini hari cuti 1 Muharram. Selamat tahun baru 1448 Hijrah. Dari pagi tadi sampai tengah hari, kawasan rumah Rehan ni hujan je kawan-kawan. Ni dah petang baru sempat Rehan merakamkan Dendrobium superbeam. Ini Rehan dah lupa dah, tag pun dah hilang. Jairak Kiku kalau tak salah nama dia. Brasocatelia Jairak Kiku. Di sini Rehan ada 5 kuntum Dendrobium anosmum. Varian yang apa nama Rehan tak ingat kawan-kawan. Tapi ini pun sejenis anosmum juga. Ada dapat 5 kuntum kali ini. Dan ini Dendrobium Lawrence, terlebih senang Rehan panggil Dendrobium telur masin. Bunga warna putih dengan lidahnya berwarna kekuningan keorenan ya. Yang ini Cattleya putih. Kali ini dah dapat sekuntum saja. Hari ini yang kembang Dendrobium Chromonetum. Bunga yang kembang sehari saja tapi wangi yang amat. Suka sangat wangian dia. Ini pokok yang kedua dari tunggul yang Rehan dekatkan pokoknya pada tunggul. Pokok yang pertama ni kurang lebat ya. Yang rasa dia sedang memupus dah. Tak banyak yang berbunga. Mungkin perlu dirawat balik semula ni. InsyaAllah kalau ada kesempatan Rehan akan rawat balik. Dia ni Dendrobium acerosum. Dan Rehan baru perasan hari ni ada kembang. Ni adik-beradik Chromonetum jugalah ya. Dia musim panas ataupun bertukar musim ke sejuk, dia akan berbunga. Kali ini tak banyak bunganya. Juga Rehan ada ni setangkai Aranda purple ni sedang berbunga. Yang terakhir untuk rakaman bulan Jun, ini adalah Aranda Mocara Bangkuntian Gold. Kali ini dia keluar 2 spike sekali. Alhamdulillah, pokok ini adalah pokok anak ya kawan-kawan. Sekian sahaja dari Rehan untuk rakaman bulan Jun. Semoga terhibur. Hingga bertemu lagi di video yang lain. Bye. Assalamualaikum.